Jadi bila tuan-tuan dah faham benda tu, tak payah dengar tentang pandangan politik Malaysia ni. Apalah. Sebab ramai kita tak ambil tahu pasal benda-benda ni lah. Kan? So, bila tak ambil tahu benda-benda ni semua, jadi diorang ni berstrategi, diorang ada susun orang-orang dia. Macam orang ni lah, macam brother ni lah. Ni, brother ni. Harga diesel tak akan turun sampai hujung tahun. Jadi bila tuan-tuan dah faham benda tu, tak payah dengar tentang pandangan politik Malaysia ni. Harga diesel untuk pengguna Asia tak akan turun. Saya faham pasal politik, nampak? Sebab ada orang-orang macam gini. Jadi korang ni yang tak tahu, oh yelah betul lah, dia ni banyak baca buku lah. Kau faham tak dia cakap tu? Dengar. Harga diesel tak akan turun sampai hujung tahun. Jadi bila tuan-tuan dah faham benda tu, tak payah dengar tentang pandangan politik Malaysia ni. Harga diesel untuk pengguna Asia tak akan turun. Kerana Asia ni menggunakan 60% diesel dia yang datang daripada Selat Hormuz. Saya nak jelas. Ni, dengar. Sebab kita tak cakna, kita tak ambil tahu, maka kita diperbodohkan macam tu lah. Kau kan dengar ni. Dengar. Saya dengar pun terkejut. Kau orang pun mesti terkejut ya. Pada tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak berapa banyak minyak yang kita import daripada Selat Hormuz? Malaysia ni. Kita ambil minyak daripada Selat Hormuz 70% daripada kegunaan minyak. %70% kita import minyak daripada Selat Hormuz. Berapa persen guys? Berapa persen kita import daripada Selat Hormuz ni? Tolong komen. Brother ni bagi tahu 70% kita import daripada Selat Hormuz. Berapa persen kita import? Tolong komen. Sebab korang ambil tahu. Sebab korang tahu. Tapi berapa ramai lagi rakyat yang tak ambil tahu pasal politik, tak ambil tahu pasal negara ni. Dengar orang macam gini cakap, percaya. Oh yelah 70% lah. Inilah saya cakap bodoh. Faham tak? Ambil tahu. Kita bukan nak berpolitik. Kita nak faham supaya tak diperbodohkan. Datang berita, kita fikir, betul ke dia ni cakap? Pergi cek. Tapi cakap sedap lah, nak sedapkan telinga korang. Domestik. Jadi terkesan kerana minyak tak boleh keluar. 70%. Data dia senang je. Kalau tuan-tuan nak tengok senarai penggunaan minyak daripada Selat Hormuz, saya beritahu pada tuan-tuan. Thailand import daripada Selat Hormuz 59%. 60% lah kita ambil kira. Singapura yang terjejas sekarang 5%. Thailand lebih sikit import daripada Malaysia. Kita ada minyak. Malaysia ada minyak. 52%. Indonesia ambil 20%. Kerana sebahagian daripada minyak Indonesia dia deal dengan Nigeria dan Brazil. Malaysia pakai 70%. Berarti Selat Hormuz yang sedang terjejas kerana perang masuk ke hari yang ke... Hari ni berapa bulan? 33 dah hari ni. Ada kesan dia kerana kita ni lebih besar penggunaan dia. Jadi saya ingatkan pada tuan-tuan untuk faham. Tadi saya kata kenapa diesel naik. Bukan bersangkut dengan Malaysia saja. Kerana bukan kata saya. Wake up lah. Sedar. Kalau kita tak belajar tinggi, tapi kita membaca, kita ambil tahu, kita lebih berilmu daripada orang yang belajar tinggi. Ini fakta dia. Sebab dalam kehidupan kita ni, dia berkenaan dengan common sense. Common sense diri kita. Ada orang belajar tinggi pun, tapi tak ada common sense. Ada orang belajar tak tinggi pun, tapi ada common sense, ada adab, ambil tahu. Faham. Supaya tak diperbodohkan. Tapi bila kita ni, tak nak ambil tahu, dan kita dengar, oh betul. Itulah dia guys. Ya. Sampai hari ni saya tengok lagi pasal sumuk ni.
Sekarang dah dia sibuk jelajah sekarang. ZRA buat jelajah. Baguslah ZRA buat jelajah. Kan? Buat jelajah, baguslah. Beza ni jelajah 1.0 dulu, jelajah buat two-state solution. Sumut 1.0, dia balik-balik buat kempen two-state solution. Kali ni dia balik cerita lain pula dah. Tak ke mana. Dia orang takut dengan ser tu. Takut dia orang dengan ser hari ni. Dia orang cukup takut. Semua takut lah. Semua takut dengan ser hari ni. Takut sangat-sangat. Sebab apa? Sebab aku ajak korang berfikir. Dia tak nak. Dia nak korang kambing, jangan fikir. Pasal sumut pun, jangan lawan. Fikir. Sampai sekarang tak jawab. 200 juta tu, tak jawab. Sampai sekarang tak bagi tahu. Berapa kita orang keluar modal pergi sumut? Ada? Tak ada. Jawablah. InsyaAllah lah guys. Kan? Jangan sokong yang batil lah guys. Itu je sebab. Kau sokong yang batil. Kau tak boleh buat apa dah. Yes. Saya ingatkan lagi sekali dah. Siapa sokong non kunyit, gone. Kau ceritalah kau semayang tongan terbalik ke, kau pergi haji 10 kali ke, tak ada. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kau sokong pemimpin yang zalim. Macam mana kau cakap tak zalim pula? Zalim lah, menindas rakyat, gila.